Cuma kalaulah contoh kita punya condition, Dai, saya tak boleh adjust, saya memang tak boleh cuti pun, Dai. Habis tu nak buat apa? Takkan nak kerja sampai Abang Jamil? Habis tu nak buat macam mana? Tuan-tuan, dalam agama, dalam konteks kehidupan, yang sangat memahami kita adalah Allah. Yang sangat tahu tentang kita adalah Allah. Dan Allah tahu, Allah maha mengetahui, An-Alim. Kita ni tak boleh kerja, tekan, press all the way. Kita akan sakit. Dan melampau ni benda yang dilarang dalam agama. Walaupun melampau tu benda yang baik. Ni benda yang tak baik lagi-lagi lah, tak boleh. Ni benda baik pun tak boleh melampau, tuan. Contoh. Kurma bagus tak, tuan-tuan, makan kurma? Bagus, tuan. Sunnah betul lah, makanan yang sihat betul lah, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan makan pagi 2 kilo tadi, tuan-tuan, kurma apa jadi, tuan-tuan? Meninggal, tuan-tuan. Sebab tu, benda walaupun baik, kalau melampau, dia akan rosakkan diri kita. Zaman Nabi dahulu ada seorang lelaki, dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak semayang je, aku tak nak tidur? Boleh tak aku nak puasa je, aku tak nak berbuka? Boleh tak ya Rasulullah, aku nak beribadah je, aku tak nak kahwin?" Nabi larang perbuatan tersebut. Dan Nabi kata apa? Tubuh badan kamu ada hak ke atas diri kamu yang perlu untuk kamu penuhi. Ahli keluarga kamu ada hak ke atas kamu untuk kamu penuhi. Maknanya Nabi larang kita untuk melampau, berlebih-lebihan dalam apa sahaja yang kita buat dalam hidup kita.